sebaik-baik manusia itu dan sebaik-baik mereka yang berjalan di atas muka bumi itu ialah segala orang yang mengajar. Orang hidup berjalan di atas muka bumi yang terbaik. Itu dia. Dan manusia yang paling baik. Nah, berak ni. Manusia belakang kan? Tu ni Nabi kata manusia yang terbaik. Sadar dan sebaik-baik mereka yang berjalan di atas muka bumi. Orang hidup berjalan atas tanah ni, yang bergerak-gerak, yang beriak-beriak tu. Hadak kenara, hadak tanding, hadak jalan. Jalan atas bumi belakang, ada jalan di tanah. Tapi orang hak sebaik-baik orang hak duk berjalan, duk jijak di atas muka bumi Allah ni, manusia hak mana hak terbaik? Nah. Khabar ialah segala orang yang mengajar. Orang hak terbaik ialah orang jadi orang mengajar. Nah, kita tak ada nak tengok kita. Kita nak tengok sini geno Nabi hukum kata orang mengajar orang terbaik. Ni maka tiap-tiap kali buruk agama, tiap-tiap kali agama jadi buruk, nah caya membaharui mereka itu akan dia agama duk jadi baru dengan kerana puak dia duk tolong tebah. Kalau puak dia tak tolong tebah, habis ni jadi hutan rimau, manusia jadi jahiliah habis. Puak dia duk tolong perangat kita. Pakak mari sejik lah, pakak takut Tuhan lah, pakak tinggal lah perkara hak Tuhan murid tu, hak Tuhan tegah, tolong junjung titah perintah Allah Ta'ala lah belaka. Siapa dia duk kecek lagu tu tak ke orang mengajar? Kalau tak ada orang yang tolong mari mengajar langsung, pakak dia belaka agama kita, kampung tempat kita, pergaulan manusia nak jadi lagu mana? Nak wisudah dah sikit lah. Tu orang mengajar. Agama duk tupai jadi hingga boleh duk kerana ada lagi orang duk tolong berkecek dengan hari halal. Duk berkecek hari halal setahun ni tu duk selerak tabak lagi. Tak gitu? Maka lu tak ada orang juga duk menepik wik kita. Lepas tu demo tu jasa banyak setara mana dengan kita hidup berkecek hari halal wik kita dengar. Nah, pas kita tak segi tadah telinga orang buat dia sejik malam Jumaat. Tu rugi. Allahu akbar, tadah telinga kalau demo tu kita jangan walaupun pahat. Dengar hak demo tu ajar ni pahat. Demo ajar suruh rajin semaya sejik. Aku gok. Nah, apa malah ke semaya sejik. Tapi walaupun malah kena terbagi dengar, tidak nak beki lagu mana kita. Tu dia. Allahu akbar. Orang mengajarlah. Maka tiap-tiap kali buruk agama, nasaya membaharui mereka itu akan dia. Jasa dia lah. Nah, selapih serung dia dah ajar pandai agama. Selapis yang kedua, nah ajar pandai boleh semaya boleh pok. Nah boleh baca Quran boleh pok.